Kita masak lagi ni ikan puang makan tengah hari nari. Mana dia lagi satu ni, dia garnish kita. Yang penting halal. Halal loh. Pilihan lebih sihat loh. Tenaga dia pun banyak loh. Kita masak 2.5 minit. 2 ni dia ni soy sauce tuna nasi oil, minyak-minyak sihat tau. Bagaimana tu? Sihat ke tidak? Okey ke tidak? Okey. Dua BBQ daging soy protein dia tinggi tau. Okey. Hari dah mendekat. Okey, 2 minit. Kita 2.5 minit, 2.5 minit itu 2.5 minit kita dah boleh angkat. Okey, ataupun kita matikan api. Okey, try on, janji di bawah. Okey, tinggal beberapa minit saja lagi kita dah boleh angkat ni kita. Okey, kita ambil, kita boleh mengangkat. Kena galakkan sekejap ya. Dah boleh. Get ready. Kita matikan api. Tak sempat kita nak angkat dengan waktu dia yang okey tu. Guna. Panjang. Tengok air dia, okey. Air dia masih nampak jernih, okey. Dia ada bahan pengawet, maknanya so kita makan mi yang sihat, nampak tak? Tak macam brand egg, okey. Brand ini sihat, so kita boleh makan. So kita boleh aduk-adukkan ya. Aduk-adukkan ya. Nak aduk-adukkan macam mana tu? Okeylah, kita aduk-adukkan. Kita bunch kamera begitu boleh ke? Bunch kamera di situ, bunch dia yang nombor 1. Nombor 1 mobil lah, kau jatuh. Jatuh. Kita bunch nombor 1. Kali ini kita buat potongan sendiri supaya dia tidak terpercik, seperti yang semalam sekecil. Okey, ni nombor 1. Okey, kita bolehlah gaul-gaulkannya. Gaul bagi rata dulu. Okey, masukkan soy. Kita gaul dulu, kita gaul yang ni dulu tahu. Kejap lagi kita gaul soy tosi nasi. Soy tosi nasi. Gitu. Okey, ni kita gaulkan ni yang ni dulu. Dia punya apa? Okey, nasi. Kita nasi pula. Okey, pun sama juga. Tidak terpercik seperti semalam. Kita gunakan cara keadaan kita potong sikit video. Walaupun dia dah disediakan untuk potongannya ya. Okey, doncang. Gitu. Okey. Dan gaul sekali lagi. Bau dia pun you all. Kalau you all boleh bau, kita bagi you all bau. Gitu. Bau dia sedap. Bau dia memang macam lapar gitu. Lapar. Bau dia lapar. Bau dia lapar tu ye. Okey, last but not least, yang ni bolehlah koyak supaya dia tak terpercik kan. Garnishnya ataupun bawang, sebelum ni bawang goreng kan, tapi dia dah gantikan
yang kerana dia di dalam kategori pilihan lebih sihat, so dia tukarkan kepada kobis goreng. Kopi goreng ni pun sedap juga you. Bila you dah gaulkan, you dah letak macam ni kan, banyak-banyak ni kan, tuang semua. Kalau macam saya macam tuang semua lah, gaulkan kan, macam berajar sikit-sikit supaya kita boleh rasa mi ni. Tapi tak nak, saya dah rasa dah banyak kali. Yang kali ni saya nak gaul dulu serata mungkin. Okey, gitu. Okey, bila dah gaul serata mungkin ni, dah nampak sedap dah ni, dah nampak lapar dah ni. Okey. Okey, kita masukkan kita punya BBQ BBQ 2 ya, BBQ kita. Tu dia. Okay, don't ciao. See you next time. Jangan lupa beli tepik kuning. Jika tepik kuning rugi you tak beli you. Sedapnya. Yummy. Kita jemput makan.